Ada yang tanya saya, apa beza dinar dan juga gold bar? Jadi kalau tuan-puan nak tahu, kena tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save dan share untuk rujukan di masa akan datang. Jadi tuan-puan, gold bar dia berbentuk petak macam ni. Dia berbentuk segi empat macam ni. Kalau dinar, dia berbentuk shilling macam ni. Okey, gold bar berat dia genap tuan-puan. Contohnya macam ni, 100 gram gold bar. Yang mana berat dia adalah 100 gram. Kalau untuk dinar pula, dia ada titik perpuluhan. Sebagai contoh, ini tuan-puan 10 dinar. Yang mana beratnya adalah 42.5 gram. Jadi kalau tuan-puan tanya, yang mana satu lagi untung kalau kita nak simpan? Gold bar ke dinar? Kedua-duanya untung tuan-puan. Beza dia bentuk dan juga berat sahaja. Kalau tuan-puan minat gold bar, boleh keluarkan dalam bentuk gold bar. Kalau minat dinar, boleh keluarkan dalam bentuk dinar. Jadi bagi tuan-puan yang nak dapatkan gold bar ataupun dinar ni, sebenarnya tuan-puan dekat Public Gold, tuan-puan boleh menabung sedikit demi sedikit dalam akaun. Cukup sahaja gram, boleh fizikalkan bila-bila masa sahaja. Nak tahu cara bermula, boleh tengok pin video saya di profile ataupun boleh terus klik link di bio untuk saya bantu dan guide semuanya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat.